Jalan lama Bukit Putus yang kini ditutup kepada laluan awam, suatu ketika dahulu merupakan laluan utama yang menghubungkan Seremban ke Kuala Pilah, laluan sempit dan berliku. Itu sudah pun mencatatkan banyak sejarah ngeri. Bukan sahaja kerana kemalangan, tetapi juga kerana kisah-kisah yang tidak dapat dijelaskan secara logik. Menurut cerita penduduk tempatan, sejak jalan ini mula dibina, sudah ramai yang mengadu tentang kejadian-kejadian aneh. Antara yang paling terkenal adalah tentang sebuah keranda terbang dikatakan muncul pada malam-malam tertentu, terbang melintasi jalan dalam keadaan senyap tanpa arah yang jelas. Seorang pemandu lori, Pak Anwar, pernah terlihat keranda itu betul-betul di atas lorinya sewaktu dia menuruni bukit. Dalam keadaan terkejut, dia hampir terbabas sebelum keranda itu lenyap ke dalam kabus malam. Cerita lain pula datang daripada seorang penunggang motosikal yang melalui jalan tersebut sewaktu senja. Ketika itu, dia ternampak seorang wanita tua berdiri di tepi jalan, melambai-lambai sambil meminta tumpang. Oleh kerana simpati, dia berhenti dan membenarkan wanita itu membonceng. Namun selepas beberapa minit, dia mendapati bahagian tempat duduk di belakangnya kosong. Yang lebih menyeraman, dia terbau kemenyan dan bunga melur menyengat hidungnya sepanjang perjalanan pulang. Namun kejadian yang paling sukar dilupakan berlaku kepada dua remaja lelaki yang nekat merentas jalan itu pada tengah malam sebagai cabaran berani. Ketika mereka sampai ke satu selekor tajam, mereka terdengar suara perempuan meraung meminta tolong dari arah hutan tebal. Suara itu kedengaran sayup, seolah-olah datang dari seseorang yang benar-benar dalam kesusahan. Salah seorang daripada mereka, Hafiz, cuba merakam suara itu dengan telefon bimbit. Namun apa yang dirakam hanyalah bunyi seolah-olah desiran angin bercampur resakan. Apabila mereka berpaling untuk melihat, tiada siapa di situ, tetapi tanah di tepi jalan dipenuhi kesan tapak kaki kecil dan basah, seolah-olah ada seseorang yang baru keluar dari hutan. Selepas kejadian itu, mereka jatuh sakit selama seminggu. Hafiz mendakwa sering didatangi mimpi wanita tua duduk di hujung katilnya, memerhati tanpa kata. Dan sejak itu, tiada siapa lagi yang berani melalui jalan Bukit Putus selepas waktu Maghrib walaupun sekadar untuk mencuba. Jalan itu kini ditutup, kononnya demi keselamatan pengguna. Namun bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, penutupan itu bukan sekadar kerana risiko cerun runtuh, tapi kerana sesuatu yang tidak diundang masih tinggal di situ, menunggu mangsa seterusnya.